Okay, hari ni aku nak pasang disk ni. Sebab ni disk lama. Dan aku beli motor lagi. Dah setahun lebih lah. So aku pakai yang ni, Kinrad ni. Aku beli yang standard punya ni. Standard punya 5 lubang untuk Y15V tu. So bagi aku tanggal dulu ni. Okay, sebelum tu aku buka tayar belakang ni. Aku guna ni Spana 18 dengan ni. Aku guna yang 19 untuk belah kiri 18 untuk kanan. So bagi aku tanggal dulu. Right. Okay, sebelum tu kau jangan lupa ni tanggal yang nak ni untuk ni. So aku yang ni aku guna 15. Right. Okay, ni dah siap pasang. Aku tak sempat nak buat disk ni, aku hantar di bengkel. Tapi macam biasa lah, aku buka LNK. Tapi kalau aku gunakan yang asal ni, dia ada gam tau. Jadi ketat. Jadi yang susah untuk kau nak buka guna LNK biasa. Kau kena guna gun. So ni brake disk aku yang lama. Dah teruk lah. So bagi aku pasang lah. Alright. Okay, dah siap dah ni. Aku dah pasang brake disc Kinrad. Ni dah ketatkan dah semua ni dengan yang ni. Dan untuk Y15 kau memang kena buka yang ni lah, untuk kau nak ni rantai semua nak settlekan kan. Alright geng. Okay, itu saja daripada aku. Sorry aku banyak skip. Okay, harap kau orang faham macam mana nak buka Yang penting kau buka ni lah yang penting kan. Nak buka, kalau nak tak buka yang ni, macam mana nak buka tayar kan. So ketatkan ni, buka yang ni. Dan yang ni saja. Okay geng, itu saja daripada aku. So untuk next video korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa like, support and share geng. Alright, Assalamualaikum.